Assalamualaikum gang, this is me, AZ Jasmine, and you with me in my channel, AZTube. So, hari ni aku akan review kat hampa satu game changer. Okay, selepas game-game retro, game-game Nintendo, okay, seperti mana yang aku ada sekarang adalah game-game retro yang aku dah main selama 3-4 tahun. Dan semakin lama makin boring lah. Jadi aku pun ambil keputusan untuk mengangkat satu game changer yang aku minat daripada the release sampai sekarang, iaitu Steam Deck. Tunggu apa lagi? Jom kita review. Steam Deck yang aku beli ni adalah Steam Deck LCD 256GB storage. Dan dia punya capacity RAM lah adalah 16GB. Okey, kita pergi kepada prosesor pula. Memakai 7nm AMD APU. Dan untuk CPU pula dia pakai Zen 24C Flash 8T. Untuk GPU pula dia memakai 8 RDNA 2 CUS. Display dia adalah 1280 800. Seterusnya, skrin yang dia pakai boleh pergi sampai 60Hz refresh rate. Jom kita pergi ke kekuatan ataupun ketahanan bateri pula. So bateri yang dia pakai adalah 40Wh. Bateri dia boleh tahan 2 hingga 8 jam mengikut game yang hampa main. Kalau game tu lagi tinggi dia punya spek, lagi turun bateri. Kalau hampa main game yang ringan-ringan boleh pergi hingga 4 ke 6 jam. Jadi ni adalah bahagian hadapan untuk Steam Deck. So dia ada 2 joystick. Okay, dia ada 2 joystick yang ada button. Okay, dia memang crunchy lah bila tekan tu. Touchscreen lah, ataupun macam mouse yang kita guna pakai dekat laptop. Dia punya tu memang sama, dan bila hampa pegang tu dia akan vibrate. Bahagian atas, dekat bahagian atas ada button L1 dengan L2, okey, untuk trigger. Dan tepi dia pula ada button volume. Dia datang sekali dengan earphone jack. Dia charge guna type C. And then power button dengan LED light. Okay, so sebelah dia pula adalah trigger button untuk R1 dan R2. Okay, kat bahagian belakang dia ada button L4 dan L5, serta dekat belah kanan ada R4 dan R5. So ini adalah bahagian untuk angin masuk lah. Okey, seperti mana yang dekat atas ni angin keluar, ini angin masuk. So dekat bahagian tengah dia tak tulis Steam Deck tapi tulis Valve. Ke bahagian bawah pula, bahagian bawah ni tinggal satu saja, iaitu untuk SD card memory slot. Yang terakhir iaitu speaker. Okey, dia ada kiri dan kanan. Okey geng, setakat tu saja video aku untuk hari ini. Kalau hampa rasa video ni bermanfaat, jangan lupa untuk tekan subscribe, like, share dan komen di bawah apa pendapat hampa. Setakat tu saja video untuk hari ini. Kita jumpa lagi di next video. Bye. Assalamualaikum. Can you please turn that volume